maka kita pilih yang tu lah. Bukan sesaja nak pergi dhaifkan hadis, tak. Ada sebab. Kita jangan salah faham bila orang kata dhaif, bukan suka nak pergi dhaifkan. Baihaqi dulu. Kau nak kecam Baihaqi. Kalau berani ya. Bukhari juga mengamalkan hadis ini kerana ada amalan daripada Ibnu Umar yang masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, keluar masjid keluar kaki kiri. So, Bukhari juga berpandangan yang sama. Sebab itu tak tepat bila kita kata Bukhari tolak hadis dhaif secara mutlak. Tak tepat. Bukhari pakai hadis dhaif, tetapi dengan disiplin. Bukan pakai, tak ada disiplin. Kita pakai hadis dhaif, tapi dengan disiplin. Dalam bab fadailul amal dengan syarat-syarat yang disebut oleh para ulama. Kerana ada hadis daripada Aisyah juga menyebut perkara demikian, yang mana Aisyah kata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun mastata'a fi sya'nihi kullih fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk memulakan pekerjaan dengan belah kanan dulu. Sama ada dalam wudu ataupun dalam tarajjul, dalam sikat rambut, sisir rambut, dan juga tana'ul, dan juga waktu pakai selipar Nabi mulakan belah kanan. Baik. Kemudian kita masuk kepada yang tajuk yang baru. Banyak kan ni? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Tuan-tuan, salat tahiyatul masjid ni salat apa? Sebenarnya salat tahiyatul masjid kata penulis, dia bukan satu salat yang khas. Dia tak ada satu salat yang khas. Dia satu salat yang dituntut bila mana kita sampai ke masjid. Katalah satu orang, dia sampai ke masjid, dia tengok imam dah salat fardu. Perlu tak dia salat tahiyatul masjid? Tak perlu. Dia salat dengan imam. Dan salat tahiyatul masjid sebenarnya telah terlaksana dengan dia melaksanakan salat fardu. Tapi kalau dia sampai kat masjid, dia tengok tak ada orang salat lagi, dia salat 2 rakaat. Salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak pertama yang dia buat dalam masjid sebenarnya adalah salat tahiyatul masjid. Kita confuse kerana fuqaha dia bagi nama. Sedangkan nama tu tak disebutlah hadis pun. Serupa macam salat tarawih juga. Salat tarawih pun orang jadi confuse. Dia orang ingat salat tarawih ni beza dengan salat qiyamul lail. Sedangkan dalam hadis tak sebut pun perkataan tarawih tu. Dalam hadis disebut qiyam Ramadan, itu qiyamul lail. Sebab tu ada orang confuse. Siapa semayang kurang daripada 8 rakaat tak dapat pahala tarawih. Yang tu tak betul. Kerana qiyam Ramadan, qiyamul lail dia mana ada had. Nabi sebut salatul lail mathna, salat malam ni 2 rakaat. Jadi orang solat dalam bulan Ramadan, dia salat 2 rakaat, dia dapatlah pahala. Pasal apa ulama panggil tarawih? Dia datang kemudian kerana budaya zaman Umar salat 20 rakaat dan ada lebih daripada 3 kali rehat. Sebab tu dipanggil tarawih. Bukan kira pahala dah, nak cerita zaman tu ada rehat banyak kali. Tapi kalau tanya Nabi, salat 8 rakaat. Maka sebab itu kita confuse. Sebab nama tu datang kemudian, istilah tu datang kemudian. Jadi orang macam keliru. Baik. Salat tahiyatul masjid dia disebut oleh penulis adalah sunnah jika masuk berkali-kali dalam masjid dalam tempoh yang singkat, memadai hanya sekali. Tapi ada fuqaha kata setiap kali masuk. Katalah dia masuk dalam masjid, dia tengok handphone tinggal dalam, dah masuk dalam masjid, handphone tinggal dalam kereta, keluar. Dia salat dah, tengok handphone tinggal dalam kereta, keluar. Masuk balik. Boleh tak tu masjid lagi sekali? Ada fuqaha bagi. Dia kata boleh. Tapi penulis dia kata kalau masuk dalam tempoh yang singkat tak perlu lah. Tapi kalau nak salat tak salah. Tak salah. Dia masuk salat sunat mutlak, tidak menjadi masalah. Sebahagian Ahnaf berkata, Ahnaf ni Hanafi ya. Dia Hanafi kita boleh panggil dengan Ahnaf. Kalau Syafi'i kita panggil apa? Selain pada Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i selain daripada kita panggil dia Syafi'iyah, kita panggil juga Syawafi'. Itu dalam kaedah, dalam ilmu usul fiqh. Jadi kalau orang sebut Ahnaf berkata, mana ulama mazhab Hanafi. Selain daripada tu kita panggil Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi. Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Syawafi' juga ulama mazhab Syafi'i. Ya, baik. Sebahagian Ahnaf, sebahagian ulama mazhab Hanafi berkata cukup dengan tasbih, tahmid, cukup dengan sebutan subhanallah walhamdulillah jika dia berhadas dan tidak perlu salat tahiyatul masjid. Hanafi dia kata kalau orang tu masuk masjid dia berhadas, kan dituntut pada dia untuk salat, tapi dia berhadas, dia tak ada wudu, cukup sekadar masuk masjid subhanallah walhamdulillah, terlaksanalah salat tahiyatul masjid. Tapi kata penulis ini tidak ada dalil. Memang tak ada dalil pun, tidak ada dalil dari Nabi. Baik, salat tahiyatul masjid ada hadis Nabi kata, siapa masuk ke dalam masjid, fasalli raka'atain qabla ay yajlis. Man dakhala al-masjida falyusalli raka'atain qabla ay yajlis. Siapa masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka ulama beza pendapat. Kalaulah kata dia masuk masjid, dia duduk terus, salat tahiyatul masjid gugur ke tak? Sebab Nabi sebut, hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Nampak fuqaha punya cara ambil hukum. Bila Nabi kata sebelum duduk, maknanya kalau dia duduk dulu, gugur tahiyatul masjid. Kerana salat tahiyatul masjid sebelum duduk, sekarang dah duduk.
Sebahagian fuqaha berkata demikian. Tetapi pendapat yang tepat, salat tahiyatul masjid tidak gugur walaupun duduk. Kerana yang dimaksudkan daripada salat itu bukan duduk tak duduk. Yang dimaksudkan ialah kita menyibukkan tempat dalam masjid tu dengan salat. Habis itu Nabi sebut sebelum duduk, Nabi maksudkan segeralah salat. Sebelum buat apa-apa, sebelum duduk tu solat dulu. Satgi dah duduk, orang malas, berat punggung. Dalilnya apa? Dalilnya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang mana dia datang ke masjid waktu Nabi sedang berkhutbah. Datang ke masjid, Nabi tengah khutbah. Nabi khutbah, dia datang, dia duduk. Nabi pun kata, "Sallaita raka'atain?" Dah salat belum? 2 rakaat? Belum. Nabi kata, "Qum fasalli raka'atain tajawwaz fihima." Bangun, salat 2 rakaat, bagi ringkas, cepat sikit. Tapi Nabi terus berkhutbah lah. Nabi terus berkhutbah selepas pada itu. Sedangkan dia dah duduk. Tapi fuqaha yang kata tak boleh, dah duduk, kira duduk habis. Itu macam mana dia takwil? Dia kata yang ni sebab dia jahil. Jadi kalau orang jahil tak apa. Yang dah tahu jangan duduk dulu. Tapi sebenarnya pendapat yang tepat tak. Selagi mana kita belum buat salat, kita salat. Kita masuk masjid, duduk. Ataupun kita macam kunci jatuh, kita ambil duduk kan. Alamak, tahiyatul masjid dah tak ada. Tak, pendapat yang tepat boleh tahiyatul masjid walaupun dah duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma ulama menyebut makruh salat tahiyatul masjid dalam 2 keadaan. Salat tahiyatul masjid ni sunnah kita sebut tadi, tapi boleh jadi makruh. Bila? Pertama, waktu imam dah salat fardu. Dia datang melambat ke masjid, nak tunjuk alimnya pasal imam salat asar dah. Dia pun tengok, kita kena salat tahiyatul masjid dulu. Depan imam dia salat. Makruh. Makruh. Waktu masuk Masjidil Haram. Bila kita masuk Masjidil Haram, tahiyatul Masjidil Haram apa dia? Tawaf. So kalau kita masuk Masjidil Haram, kita tak salat lah. Tak digalakkan untuk salat, tapi kita tawaf. Salat sunat lah, kita tawaf. Kerana tawaf itu adalah tahiyatul Masjidil Haram. Penghormatan kepada Masjidil Haram. Tawaf sunat. Tapi kalau tengok ramai sangat, kita nak salat, boleh lah. Tapi lebih digalakkan untuk kita tawaf. Kedudukan sah paling afdal. Saya ambil ni, saya tak ambil semua dalam kitab. Banyak sebenarnya dalam kitab tu. Kita ambil yang mana yang saya rasa macam tuan-tuan tak apa nak tahu. Tapi kalau tuan-tuan saya dah tahu dah. Tuan-tuan dah alim lah tu. Baik.